Saya dengar Ilham tak sihat, betul ke? Tak sihat, dia collab teruk lah pasal satu pelayaran ni terlampau lama, jaminan 16 hari. Lepas tu jadi 28 hari, hari ke-28 dia collab. Jadi saya hantar dia pergi ke hospital di sana, hospital Alma. Lepas tu saya tinggal dekat Dr. Hashim, saya tinggalkan dekat pakar-pakar kat sana lah, dia orang uruskan dia. Lepas tu saya tengah belayar je lah. Saya pun serahkan dia 5 minit je. Please take care my daughter. Kapal tu masih kapal tu bertaraf hospital. Apa dia? Tak apa dengar. Kapal tu bertaraf hospital. Bukan, maksud saya kapal tu berlayar sekali sumut ke? Belakang sekali semua. Cuma ada dia akan join atau tidak, kita akan tengok nanti. Tapi dia dah collab habis dah, dia tak boleh buka mata. Sampai saya buka mata dia, saya suruh dengan torchlight. Anak mata dia dah tak kembang lah. Allahu Akbar. Jadi bila naik-naik Dr. Hashim daripada Turki kata ini so worse. Sebab bila dia muntah, lepas tu kami pula habis gas 3 hari. Tak makan 3 hari, duk makan buah orange masa habis gas tu. Tak boleh nak tukar gas. Dia kemudian tak boleh masak. Bot sempit, terumbang ambing. Lepas tu dipindahkan dia dalam 3 hari dalam bot yang paling kecil ni pula kan. Ombak pukul kuat. Itu dah saya nampak tak jadi apa dah anak aku ni. Kalau aku biarkan jadi lain macam. Saya call lah emergency kan. Mereka bawa, mereka kata dia dah teruk dah lah. Sepanjang saya live lah, dia tidur je. Dia pegang phone jaga naikkan apa tu, dia tidur je, teruk. Dia sangat muda lah untuk mission ni. Memang saya pernah bawa dia pergi ke Lubnan, saya pernah bawa dia pergi ke Middle East kan. Tapi atas kapal ni lain lah. 30 hari kan, kalau tongkang gagah lagi boleh jalan. Kau tahu tak kapal aku duduk ni sekarang Zal, 9 langkah je. Aku dah atur dah daripada Ponggong pergi ke depan 9 langkah. Ya Allah, kecil ya. Kalau aku nak jogging pergi balik kan, 9 langkah je Zal. Allah, kecil betul. Langkah aku lah yang tinggi ni kan, 9 langkah. Ustaz Mat macam mana sekarang? Lebar dia senang je Zal. Aku tidur, kalau aku tidur aku lenjungkan tangan aku, habis kapal ni. Dia punya lebar, aku lenjung kaki, lepaslah kepala. Kalau aku lenjung tangan tu dah masuk air dah. Paling kecil, kapal paling kecil. Macam mana tu? Betul lah, masalahnya kalau kita tengok video tadi masa Haji live pun, Ustaz Ahmad dengan dapur sebelah Ya. Malam saya tidur atas Ustaz Mat atas satu sofa. Hari ni dia orang structure balik bilik. Jadi dapatlah saya satu kerusi, Ustaz Mat satu sofa. Semalam Ustaz Mat tidur L, saya pun tidur L. Sebab sofa tu dia lengkuk, dia C kan. Kalau saya ambil dulu, Ustaz Mat tak lepas walaupun dia separuh. Jadi dia ambil separuh, corner sikit kaki dia, saya ambil separuh, corner sikit kepala saya. Tapi okey lah, boleh lena sampai 7 pagi. Daripada pukul 4 sampai 7 pagi tu lah.